Pertama, guru tadika atau prasekolah. Tugas mengajar dan membimbing kanak-kanak di tadika atau prasekolah, merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang kreatif dan menyeronokkan, membantu perkembangan sosial, emosi, mental dan fizikal kanak-kanak. 2. Pengasuh kanak-kanak. Tugas menjaga dan mengasuh kanak-kanak di pusat jagaan atau di rumah, memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak, merangsang perkembangan kanak-kanak melalui aktiviti yang sesuai. 3. Penyelia pusat jagaan kanak-kanak. Tugas mengurus dan menyelia operasi pusat jagaan kanak-kanak, menyelia staf dan memastikan kualiti perkhidmatan, membangunkan program dan aktiviti untuk kanak-kanak. 4. Perunding pendidikan awal kanak-kanak. Tugas memberikan khidmat nasihat dan kepada ibu bapa dan keluarga mengenai perkembangan kanak-kanak, mengendalikan bengkel dan seminar mengenai pendidikan awal kanak-kanak, terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan program pendidikan awal kanak-kanak. 5. Penyelidik pendidikan awal kanak-kanak. Tugas menjalankan penyelidikan mengenai perkembangan kanak-kanak dan kaedah pengajaran yang berkesan, menyumbang kepada pengetahuan dan amalan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.